Salam korang. Hari ni aku nak review reflectometer ni. Macam mana cara guna dia, lepas tu apa kelebihan dia. Dia lagi bagus reflectometer daripada hydrometer macam ni tau. Bacaan dia lebih tepat berbanding hydrometer. Okay. Sebab hydrometer ni digunakan magnet je. Kalau ni kita boleh ukur lah dia punya bacaan dia macam mana, kita boleh tengok. Dalam dia punya box ni kita dapat punya kain, lepas tu dropper dia, hydrometer. Korang boleh pilih lah. Ni aku punya warna hitam. Lepas tu dia punya screwdriver ni untuk kita reset bacaan, untuk kalau bacaan bagi reflectometer ni. Okey, jom aku tunjuk cara dia. Mula kita ambil reflectometer dengan dropper ni. Ni dia punya lens tau. Lens ni kita kena selalu bersihkan lah guna kain ni. Kita selalu lap, jangan bagi ada habuk ke ataupun garam yang tertinggal selepas kita gunakan tu kan. Untuk kita teropong kat sini. Nanti aku tunjuk lah. First, kita ambil air daripada aquarium ni, kita letak dekat lens ni. Kita ambil dia dari mana-mana pun. Kita letak dekat lens ni. Letak agak-agak rata macam ni. Yang lebih tu korang buang lah. Lepas tu kita tutup. Pastikan permukaan dia kat sini ni rata tau. Lepas tu kita hala kat matahari ataupun lampu untuk kita tengok lah. Kita boleh tengok kat sini 1.024 okay, 2425. Okay, aku try tunjuk lah. Kat kamera dia susah sikit, tapi aku try. Korang nampak tak tu? Susah sikit tau tunjuk kat kamera. Okay, bacaan dia air aquarium ni korang biarkan bacaan dia dalam 1.024 ke 25. Okey lah tu. Lepas kita guna, korang ambil balik kain tadi tu, korang lap bagi kering. Jangan biarkan lepas kita guna, jangan biarkan dia basah sebab nanti dia berketul tau. Ada garam-garam daripada air aquarium tu lah. Sebab dia ada besi kat sini, nanti dikarat. Korang lap. Itu fungsi dia. Korang boleh reset. Nanti reset ni aku akan tunjuk next video lah. Kalau korang nak aku buat video macam mana nak buat reset ni, korang boleh komen lah. Tinggalkan kat komen. Okey. Korang boleh tengok dekat balcony.